Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Laila Fadila binti Omar. Saya dietitian daripada Salam Syalam Specialist Hospital. Okey, tadi soalan tadi dia tanya, macam mana kita nak perkenalkan makanan kepada anak kita daripada kecil lagi. Okey, kita dah tahu semua makanan-makanan ni kita akan nak bagi start introduce untuk kanak-kanak start daripada umur 6 bulan. Okey, macam mana kita nak bagi makanan, nak introduce makanan-makanan untuk anak-anak kita adalah kita introduce perlahan-lahan. Okey, contohnya perlahan-lahan dan satu persatu. Okey, contohnya kalau hari mungkin sebulan ni kita dah try bagi dia makan nasi bubur. Okey, nanti the next meal kita, the next menu kita ataupun lepas 2-3 bulan macam tu kita try tambah makanan lain pula dalam bubur tu. Contoh bubur ayam ke, bubur ikan ke. So sedikit sebanyak kita dah boleh introduce bermacam-macam makanan untuk anak kita. So kita nak try introduce tu, kita introduce perlahan-lahan dan sikit-sikit. Kalau anak kita tak nak, okey tak apa, kita cuba lagi minggu depan ataupun lepas itu.